Kau main ikut je skrip tu Tak apalah. Macam mana kau pula nak Anja pula nak sambut menantu? Susah. Kita rasa kadang dalam hidup kita ni kita dah diuji dengan ujian yang berat, tapi kita lupa sebenarnya ada lagi orang yang diuji dengan ujian yang lebih berat. Jadi apa yang patut kita buat, kita kena sentiasa bersyukur, supaya bila kita bersyukur ni maksudnya kita bersabar. Dan bila bersabar ni, ingat Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Okey. Nanti korang bila nak beli tu terus add to cart dan terus bayar tau. Jangan add to cart je tapi tak terus ke payment. Nanti jadi tergantung macam tu. Jadinya kena terus bayar, add to cart, payment terus. Supaya kesian yang lain tak dapat yang beli kalau korang add to cart je. Macam tu gaya dia. Anja nak cakap apa? Lepas ni Alun tak ada live dah, kurang live ni. Cakap apa? Cakap lah yang tadi. Dalam sesi live terbarunya, Fatah Amin berkongsi nasihat bermakna tentang kesabaran dan ketentuan rezeki dari Allah. Kata-kata positif dari Fatah memberi kekuatan kepada ramai penonton yang sedang melalui fasa sukar dalam hidup. Lebih menyentuh perasaan, ramai netizen memuji penampilan sopan dan pemalu ibu serta adik-beradik Fatah yang bertudung labuh, mencerminkan suasana keluarga yang penuh adab dan akhlak. Untuk next design ketiga. Design ketiga. Kalau korang perasan design ni sebenarnya adik saya Intan ni pun dia pun pakai design ni. Okey. Untuk design yang ketiga, nama dia adalah Syukur Selalu. Syukur Selalu. Dia punya simbolik dia, maksud dia mungkin di sebalik tema yang saya cakap tadi, cahaya pengorbanan ni. Tapi kita jangan lupa, kita kena sentiasa bersyukur juga dalam hidup kita ni, kan. Kita rasa kadang kita ni dah susah, tapi sebenarnya ada orang lagi susah. Kita rasa kadang dalam hidup kita ni kita dah diuji dengan ujian yang berat, tapi kita lupa sebenarnya ada lagi orang yang diuji dengan ujian yang lebih berat. Jadi apa yang patut kita buat, kita kena sentiasa bersyukur, supaya bila kita bersyukur ni maksudnya kita bersabar. Dan bila bersabar ni, ingat Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Okey, itu dia. Okey, kita baru saja restock tim Okey, kita baru saja restock. Korang boleh check beg kuning sekarang. Check beg kuning sekarang. Cepat tekan beg kuning sebelum habis lagi. Okey, check beg kuning sekarang. Okey, saya nak bagi tahu flash deal tu kita still on ke? Okey, korang, flash deal yang saya cakap tu yang sebelum ni, live sebelum ni kita tak buat. Flash deal, kalau korang beli dua, korang dapat harga murah tau. Bukan harga kalau harga biasa time live beg kuning ni 39. Okey. Tapi bila korang beli dua, korang grab dua, RM73. Kalau korang beli 4 dapat 146. Kalau beli 7 260. So korang kena check. Dekat beg kuning tu kita bagi harga special, bukan normal price, bukan harga beg kuning live biasa. Lepas tu saya tahu TikTok pun ada bagi voucher juga malam ni. So korang grab. Bagi tahu saya korang dapat berapa harga, komen. Harga, komen sikit berapa yang korang dapat. Okey, ni namanya style apa Anja, Intan? Ambil anak sekolah. Ambil anak sekolah, ambil cucu pergi balik sekolah. Cucu nak pergi balik sekolah. Cucu baru balik. Simple aja. Simple je, senang kan. Intan. Kalau mak-mak, ibu-ibu bolehlah pergi buat gaya ni untuk ambil sekolah. Kalau yang belum kahwin macam ni kalau hang gaya macam ni, anak pergi mana? Cakap dengan diorang. Kalau biasanya kalau gaya macam ni untuk orang-orang bujang, biasanya pergi kedai, kedai depan rumah, pergi pasar boleh. Pergi mana lagi? Kedai Aceh, kedai runcit, nak beli barang pasar sekejap, nak beli ikan dan sebagainya. Anja pula cakap sikit. Kalau Anja, kalau gaya-gaya macam ni, Anja nak pergi mana? Pergi kedai makan boleh. Kedai pergi yang mana? Semua soal. Alhamdulillah, rezeki kami anak-anak. Terima kasih korang support kami keluarga. Terima kasih. Kita bagi RM73 flash deal. Apa
ada yang dapat RM30. Mungkin kita bagi voucher lagi. Tengok. Ada yang dapat tadi berapa? Soal lagi. Okey korang, kita dari stok kali kedua, soal lagi Bu. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih semua support kami anak-anak. Berbual rezeki korang. Cakap Intan. Semoga apa tadi? Tak Semoga dimurahkan lagi rezekinya. Semoga lagi bertambah-tambah kaya. Pakai tudung, lagi dapat menutup aurat dengan sempurna, insya-Allah. Dapat tutup aurat dengan sempurna. Sesuai dengan tagline kita Bu. Apa tagline kita Bu? Yang penting tutup aurat dengan sempurna. Betul. Okey korang, ni saya nak bagi tahu juga, mungkin ada juga yang add to cart. Bu, ada orang add to cart tapi diorang tak proceed payment. Kadang-kadang bila add to cart tapi tak proceed payment, kenapa? Panas. Kalau add to cart tak proceed payment, quantity memang sold out tapi maksudnya payment tu tak proceed lagi. Order korang pun tak sampai lagi. So korang jangan lupa add to cart tu kena proceed payment. Intan beritahu sikit Intan. Add to cart, maksudnya diorang tekan beg kuning tu dah add to cart tapi diorang tak proceed payment. So kecekapan diorang proceed payment sebab nanti order tu tak sampai. Cakap masuk frame masuk. Siap. Nanti korang bila nak beli tu terus add to cart dan terus bayar tau. Jangan add to cart je tapi tak terus ke payment. Nanti jadi tergantung macam tu. Jadinya kena terus bayar, add to cart, payment terus. Supaya kesian yang lain tak dapat yang beli kalau korang add to cart je. Macam tu gaya dia. Anja nak cakap apa? Lepas ni Alun tak ada live dah, korang live ni. Cakap apa? Cakap lah, yang tadi tekan beg kuning tu, tekan add to cart tu, kena terus buat payment. Kalau korang dah add to cart tu, boleh terus proceed payment lah kot. Sebab kalau tak, order tak proceed, nanti kan dah habis, nanti tak ada ni nak beli. Ya, betul. Okey. Itu dia pesanan daripada adik-adik saya. Memang macam tu diorang. Dia memang cakap kadang macam ada emas dalam mulut tu. Okey. Okey, korang, kita next. Ni ada gaya lain ke, Intan? Ada satu lagi gaya. Okey, Intan kata dia ada satu lagi gaya. Maaflah, diorang ni bukan kiranya beginner untuk style tudung. Kan, buat live ni diorang baru. Kan, tapi saya kena train dulu lah. Sebab kita buat bisnes tudung ni, jual produk tudung ni sebab kita buat sempena ibu kita. Untuk naikkan brand ibu kita, Ibu Azizah. Okey. Tak apa Abang Long slow betul. Okey, ini gaya yang kedua Diorang tengah nak buat gaya yang kedua. Maaflah kalau gaya ni tak okey sangat. Tapi nanti korang boleh tengok juga gaya-gaya yang kita buat dekat video. Nanti kita akan buat banyak juga konten. Akan buat banyak juga konten. So kita akan suruh kita punya konten creator ke host live ke nanti kan. Untuk gayakan macam-macam gaya tudung, jangan risau. Okey, ini gaya yang kedua. Raihan mana? Raihan anak dia tak sihat. Dia dah nak gerak dah tadi datang sini. Tapi tiba anak dia tak sihat, so dia terpaksa jaga anak dia. Yes. Okey, nak cakap sikit ni gaya apa? Ni gaya ni gaya nak menyambut menantu boleh, pergi belah, pergi masjid dekat masa pagi hari raya haji nanti. Ya. Intan nak cakap apa? Gaya apa untuk hang? Mungkin definisi gaya ni untuk hang. Sama jugalah. Kalau kita nak pergi kerja ke, nak ringkas je kan, tak nak berbelit-belit kan. Pergi je buat je gaya macam ni. Gaya butterfly lah kita panggil. Gaya butterfly. Sebelah sini. Tetap labu, tetap aurat, masya-Allah. Ya, itu dia. Okey. So macam mana korang beg kuning kita dah restock ke belum? Okey, tim saya tengah check stock. Diorang suruh Intan cakap lagi. Sambut menantu I like. Kata sambut menantu sebelum sambut menantu. Kau baca skrip Kau main ikut je skrip tu Tak apalah. Macam mana kau pula nak Anja pula nak sambut menantu? Diorang saja sakat.
Okay, cakap sikit. Ini material apa? Ingatkan balik kat orang. Ingatkan balik. Material apa? Tudung ni payment cotton bidang 60. Yang best tudung ni sebab dia selesa dan mudah dibentuk. Macamnya. Dia terletak kan? Ini dia terletak. Lepas tu dia ni tak apa Selesa lah kat telinga ni. Selesa. Tak pekat. Kalau orang tu pakai pun okey je lagi. Dia tak rasa ketat ke apa. Selesa kain dia sejuk, wangi, lembut. Sedap you pakai. Selesa you pakai. Kita ada bau pewangi dekat tudung kita orang. Dekat tudung Azizah ni. So korang nanti beli. Mesti korang bau. Macam umur-umur ibu ni pun selesa pakai. Sedap pakai. Saya, mak saya pakai. Dia 50-an, dia 30-an. 30-an? 20-an, 30-an. Boleh pakai. 20-an. 20-an ni 30-an. 20-an. Maksudnya 3 generasi boleh pakai tudung. Tetap nampak cantik. Kan? Betul tak? Apa lagi dia cakap? Okay, nak restock ke korang? Kalau nak restock, komen nak. Okay, kita nak restock tapi kalau korang kena check, korang kena tengok, korang kena komen, sorry. Korang kena komen, cakap nak. Komen kat bawah cakap nak. Cakap nak. Komen nak dulu kalau betul nak restock. Komen nak, cepat komen nak, baru kita restock. Komen nak dulu. Tengok berapa ramai minta stok. Tengok berapa ramai cakap nak. Komen nak. Komen nak. Okey korang. Komen nak. Tengok berapa ramai yang komen nak. Nanti kita tambah stok. Yeah. Betul. Okay. Wah, ramai yang komen nak. Mungkin kita boleh tengok stok berapa yang kita boleh tambah. Kita tengok ramai yang komen nak. Kita tengok stok berapa kita boleh tambah. Okay. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, kita tambah lagi stok. Bu, kita tambah lagi stok, Bu. Okay, kita tambah lagi stok korang. Kita nak pergi ke design yang seterusnya. Okay, ini dia. Design apa nama, Bu? Hikmah takdir. Hikmah takdir. Ini nama dia, Hikmah takdir. Okey, ini adalah design yang berapa tadi? Keempat dah kita. Keempat, Hikmah takdir. Ini dia color biru lah, biru navy blue lah. Navy blue, tengok design dia, corak dia, masya-Allah cantiknya. Yang ni saya suka juga color ni sebab favorite color saya kan. Teal blue lah. Navy blue ke navy blue? Hikmah takdir. Yes. Teal blue, yeah. Betul, ini nama dia Hikmah Takdir. Nama ni ialah sesuai lah juga dengan dia punya tema collection kita, iaitu Cahaya Pengorbanan. Maksudnya bila kita ambil nama Hikmah Takdir ni, kita kena sentiasa terbuka dengan ketentuan takdir tu. Siapa yang jadi dalam hidup kita, siapa yang berlaku, mungkin ada hikmah. Hikmah tu kadang-kadang saya pernah tanya ustaz kenapa? Saya pernah tanya ustaz, apa ketat? Janganlah bagi ketat sangat. Hikmah takdir ni ustaz saya bagi tahu, hikmah ni dia boleh jadi lama baru kita nampak hikmah tu. Dia boleh jadi juga dalam masa terdekat. So kalau kita macam tak nampak kenapa sesuatu tu terjadi kat kita, lepas tu kita terus macam marah-marah, kenapa jadi macam ni, kenapa jadi ni, itu sebenarnya Allah belum tunjuk lagi kenapa hikmah tu terjadi. Tapi kalau ada setengah orang, Allah tunjukkan terus. Dia jadi macam ni sebab tu jadi macam ni, dapat macam ni. Itu hikmah yang Allah tunjuk secara terus. Ini daripada ustaz saya pernah tanya dia benda tu. So design ni nama dia Hikmah Takdir. Okey, Hikmah Takdir. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapatkan lebih info-info menarik dari Kopi Panas.